Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang isu kesantunan merentasi budaya. Kesantunan merupakan norma perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh sesuatu masyarakat bagi memartabatkan kesantunan yang menjadi syarat dan diterima dalam interaksi sosial. Namun begitu, konsep kesantunan dinilai berdasarkan budaya masing-masing sama ada dalam bentuk lisan maupun tulisan. Oleh itu, video ini akan menerangkan isu kesantunan berbahasa merentasi budaya dalam pelbagai aspek seperti segi pakaian, perkahwinan, komunikasi dan juga pemakanan bagi budaya Melayu dan budaya Cina. Isu kesantunan berbahasa merentasi kaum yang pertama ialah isu budaya. Oleh itu, saya akan menerangkan isu pemakaian bagi budaya kaum Melayu dan juga kaum Cina. Yang pertama ialah kaum Melayu. Pakaian tradisional bagi budaya Melayu ialah baju Melayu bagi lelaki dan juga baju kurung bagi wanita. Yang seterusnya ialah ciri-ciri kesantunan dalam pemakaian budaya Melayu ialah menutup aurat dan juga sopan. Dalam majlis rasmi, kaum lelaki biasanya mengenakan baju Melayu, lengkap, samping dan juga songkok manakala baju kurung atau baju kebaya bagi perempuan. Seterusnya ialah kaum Cina. Pakaian tradisional bagi budaya Cina ialah cheongsam bagi wanita dan juga songfu bagi lelaki. Ciri bagi kesantunan dalam pemakaian budaya Cina ialah reka bentuk pakaian yang sopan, contohnya seperti cheongsam kipau bagi wanita dan juga songfu atau changsan yang longgar serta menampilkan ciri tradisional seperti kolor yang tinggi dan juga butang gaya Cina bagi lelaki. Seterusnya, pemilihan warna dalam budaya Cina juga turut memainkan peranan seperti warna merah menunjukkan simbol kegembiraan, tuah dan keberuntungan. Yang kedua ialah kuning dan emas iaitu melambangkan kekayaan dan juga kemuliaan. Terima kasih kepada saudari Kis atas kesediaan anda untuk menghadiri temu bual pada hari ini. Yang pertama, soalan saya, apakah jenis-jenis pakaian tradisional Melayu yang popular pada masa kini? Okey, jadi antara pakaian tradisional yang popular ialah baju kurung bagi wanita dan baju Melayu bagi lelaki. Jadi selain itu ada juga pakaian seperti baju kebaya, baju kebarung dan juga baju cekak musang. Jadi bagi acara rasmi ataupun majlis perkahwinan, kaum lelaki ni akan sering memakai tanjak dan samping sebagai pelengkap busana. Terima kasih. Seterusnya, soalan kedua, bagaimanakah pemakaian tradisional berbeza mengikut negeri di Malaysia? Jadi, setiap negeri di Malaysia ni mempunyai keunikan tersendiri dengan dalam pakaian tradisional mereka. Jadi, contohnya di Johor, baju kurung Teluk Belanga terkenal dengan jahitan halus di leher tanpa kolor, manakala di Pahang terkenal pula dengan baju kurung Pahang. Itu saja. Terima kasih saudari atas kesediaan anda. Terima kasih kepada saudari Rauha atas kesediaan anda untuk menghadiri temu puan pada pagi ini. Seterusnya, bolehkah saya tanya tentang bolehkah anda terangkan tentang kepentingan pakaian tradisional dalam budaya Cina? Pakaian tradisional Cina sangat penting kerana ia melambangkan identiti, berstatus sosial dan warisan budaya yang telah diwarisi sejak zaman dahulu. Selain itu, setiap jenis pakaian mempunyai makna tersendiri dan sering dikaitkan dengan kepercayaan serta nilai-nilai masyarakat Cina. Terima kasih. Soalan yang kedua, apakah jenis-jenis pakaian tradisional Cina yang popular pada masa kini? Antara pakaian tradisional Cina yang terkenal ialah cheongsam atau kipau bagi wanita yang terkenal dengan reka bentuk anggun dan potongan yang kemas. Bagi lelaki pula, mereka sering memakai changsang yang merupakan pakaian panjang dengan rekaan klasik. Selain itu, pakaian seperti hanfu dan tangzuan juga masih dipakai dalam acara tertentu. Okay, terima kasih saudari atas kerjasama anda. Seterusnya ialah isu budaya dari aspek cara makan bagi kaum Melayu dan juga kaum Cina. Bagi kaum Melayu, orang Melayu menggunakan ungkapan seperti jemput makan atau silakan makan kepada para tetamu. Bagi adab dan cara makan budaya Melayu selalunya mengamalkan adab makan berdasarkan ajaran agama Islam seperti makan menggunakan tangan kanan. Orang Melayu juga mengutamakan untuk makan secara berjemaah ataupun bersama-sama bagi merapatkan hubungan silaturahim. Bagi kaum Cina pula, masyarakat Cina sering menggunakan ayat seperti Lai Chi Fan yang bermaksud mari makan sebagai menunjukkan bahasa yang lebih mesra kepada individu lain.
Budaya Cina selalu menggunakan chopstick atau dikenali sebagai penyepit semasa makan. Namun, terdapat pantang larang yang seperti tidak mencucuk makanan dengan chopstick dan meletakkan penyepit secara tegak dalam mangkuk nasi. Semasa makan bersama, orang muda biasanya akan menunggu orang yang lebih tua untuk mengambil makanan terdahulu bagi menunjukkan rasa hormat mereka. Akhir sekali ialah dari segi bahasa iaitu gaya komunikasi bagi kaum Melayu dan juga kaum Cina. Bagi kaum Melayu, adat dan hormat merupakan aspek yang amat penting ketika berkomunikasi, terutamanya dengan orang yang lebih tua. Mereka menggunakan gelaran hormat seperti encik, cik, datuk, tuan serta panggilan kekeluargaan seperti pakcik dan makcik walaupun bukan ahli keluarga. Bahasa hormat dan nada yang rendah digunakan ketika bercakap dengan orang lain, terutamanya orang yang lebih tua dan juga pihak berkuasa. Akhir sekali, mereka juga menggunakan bahasa yang berlapik dalam percakapan untuk menjaga perasaan seseorang. Bagi kaum Cina pula, mereka juga menghormati kepada orang yang lebih tua dan berbakat tetapi tidak semestinya menggunakan bahasa yang terlalu berbunga-bunga. Mereka menggunakan gelaran seperti uncle, bos, aunty dan lausha untuk menunjukkan rasa hormat kepada individu lain. Tetapi dalam perbualan biasa, mereka menggunakan gaya komunikasi yang lebih santai. Mereka juga menggunakan bahasa yang lebih berterus terang dan juga jujur kerana mahu menekankan kejelasan dan keberkesanan dalam komunikasi. Akibat dari evolusi zaman, maka terciptalah kehidupan serta corak pemikiran yang turut berubah mengikut keadaan semasa. Oleh itu, kesantunan berbahasa perlulah dipelajari sejak kecil kerana kesantunan bukan sahaja merangkumi kemampuan dalam berbahasa tetapi juga turut merangkumi pembentukan masyarakat majmuk. Perbezaan yang terdapat dalam gaya komunikasi, cara pemakanan, pakaian dan juga bertegur sapa sering menjadi cabaran dalam interaksi antara kaum. Namun, dengan adanya pemahaman yang mendalam dan keunikan setiap budaya, maka perbezaan ini dapat diraihkan dengan kelebihan dan memperkukuhkan perpaduan. Oleh itu, setiap individu perlulah sentiasa mengamalkan komunikasi yang beradab, memahami sensitiviti budaya. Sekian, terima kasih.